Kalau dah makan lebih, pakaian lebih, menyusuri bazar-bazar Ramadan, tak ada mana kau boleh sembahyang banyak, tak ada mana kau boleh lazat baca Quran banyak, tidak mana. Disuruhnya kita lapar untuk membangkitkan kerohanian kita. Itu adalah fadilat daripada lapar. Ada 10 manfaat dengan kita lapar untuk membangkitkan kerohanian kita. We need itu kerohanian untuk sembahyang malam. Dan kita sudah capai kerohanian tahap yang agak lebih halus dan tinggi pada waktu sebelum berbuka kerana kita sudah kosongkan perut kita selama lebih kurang 13 jam. Dan sudah capai. Jangan luputkan, jangan lenyapkan fadilat yang telah kita peroleh itu dengan makan banyak. Nombor 1, physically perut kita dah kecut. Makan sikit cukup. Maka kalau tidak boleh kita makan kurang, paling tidak tak perlu lebih. Tak perlu lebih. Sebetulnya tidak perlu. Yang makan lebih tu dengan dia punya kari papnya, dengan dia punya laksanya, dengan dia punya bubur som-som, itu semua nafsu sebelaka. Keperluan badan kita, our body needs, hanya sedikit saja. Berapa tamar dan berapa suap saja dah kuat. Kita makan hanya cukup ambil energi untuk sembahyang malam, beserta kerohaniannya tidak luput. Kita makan sederhana, satu lauk sahaja. Try nak jadi zuhud. Kalau bulan-bulan lain kita makan 3-4 lauk, nasi, asam pedas, sayur, begitu begini. Bulan puasa try buka nasi dan 1 lauk saja. Cuba berzuhud dalam makanan. Kurang dalam sudut kadarnya, kuantitinya. Kurang juga dalam sudut varietinya. Nanti kita lihat. Kita tarawih, sembahyang yang sama, imam yang sama. Air mata boleh berlinang. Nanti kita cuba rasa, tengah malam sebelum kita tidur, kita boleh teringat tentang sakaratul maut kita. Kita boleh rasa cemas tentang barzah kita. Kita boleh merenungkan tentang mahsyar kita. Semua kesan daripada lapar siang tadi dibawa kepada malam, malam bawa kepada siang, siang bawa kepada malam. Makin orang bilang makin bercahaya hatinya, makin lunak rohaninya,